Ni bukan sambal belacan. Ini bukan makanan Malaysia pun. Makanan ini daripada Mexico dengan nama salsa de chile. Rupa dia sama sebab ingredient dia sama. Cili kering, rebus, masuk blender, tumis sampai pecah minyak, masuk bawang yang ada. Namun perbezaan ketara dua sambal ini adalah sambal belacan saja yang gunakan belacan. Sementara salsa de chile kadang-kadang dia guna tomato. Dia tak guna shrimp paste. Salsa de chile dimakan dengan tortilla, daging panggang, ayam ataupun even masuk dekat dalam sup, which is hampir serupa dengan sambal belacan. Lapar. Tu. Asal ni, korang okey tak? Korang dari Malaysia terkandas dekat sini. Sampai Mexico jauh siut terkandas. Sebab sini makanan. Boleh ke? Alah, tak apa. Dia pula yang tak apa. Rupa macam sambal belacan. Boleh ni. Nom. Apa? Kau Islam kan? Apa? Ada apa?